Wow. Macam mana nak pilih macam ni, Bi? Hai, selamat datang ke Ella Furniture. Imelda dan Adeline, thank you datang. So, datang ni nak cari apa? Macam-macam nak cari. Okay. Tapi hari ni Mel nak cari dining table, katil dengan kapet sekali. Okay, so biasalah tempat yang tepat Ella Furniture. Yes. Okay, so jom. So, kalau mana ada kucing kan, dia banyak lah macam materi kat sini. Semua ni adalah easy clean cat friendly. Itulah siapa-siapa yang bela kucing tu. Bila ada kucing tak boleh lah. Saya memang kebetulan kuat bercakap. Boleh ni. Ini boleh? Cakap proof. Cari meja makan kan, so kita ada kat sini pun ada juga, tapi yang ni yang paling terbaru lah. Kalau yang Mel tengok kat sini, meja ni memang dia lain macam sikit lah. Kan dia ada tekstur dekat atas meja ni. Very modern. Very modern. Tapi yang ni marble yang ni marble. Yang ni marble. So top dia marble, bawah dia pun juga marble. Ini untuk 8. So macam yang ni Mel boleh tukar kain. Yes. Wah, Bin. Cantik katil ni. You ni bila lepas katil ni memang suka sangat you. Dia memang ni awet katil dia ni. Cantik lah sekarang dia punya konsep yang macam ni kan. Sebab selalu orang takut nak beli kain cerah-cerah macam ni, mana putih macam ni. Tapi kalau ada easy clean tu maknanya kat rumah Datuk AC Mizal. Yang buat Mel tertarik nak datang Ella Furniture ni pasal kena kunyit. Sebab kunyit tu memang susah sangat nak hilang. Lepas tu anak buah kena kunyit tangan makan rendang, kunyit kena sini. Lepas tu Mel dah takut nak bagi tahu kakak sebab kakak OCD, itu dia history dia. Kakak OCD. Tapi macam terpaksa bagi tahu pasal sofa furniture Ella Furniture dekat situ. So kakak dia macam tak ada apa-apa pun. Tak apa, nanti I lap. Rupanya kunyit tu yang selalu kita rasa macam susah nak tanggal pun hilang. Kunyit hidup tu bukan kunyit mati.